guys, welcome back to my channel. So hari ni kita akan cari hadiah untuk hari jadi sendiri. Kita akan lagi tukar. Okay, hari ini adalah 29 hari bulan 5. Saya mau buat kek. Kek dah aku kakak. Saya buat saiz 100. Welcome to my channel, Elia. Welcome back to my channel. My channel is vlog and game, and random video with family and friends. Subscribe and like my video. Enjoy the video, bye. Dan hari jadi kita ni, kita macam walaupun dia macam tak best, kita cuma untuk bestkan lah kan. Sebab hari jadi kita. Okay, sebenarnya sekarang dah pukul 12:01. 12:20 berapa macam tu lah. Sebabnya saya nak buat video ni untuk saya akan tunjuk lah apa benda saya beli and apa benda yang hari jadi saya buat apa. Dan jadi aku dah dekat dengan Hari Raya Haji. Tahun ni adalah dekat dengan Raya Haji. Kalau tahun yang lain tak dekat. Tahun ni je dekat. And kita akan sambut Hari Raya Haji. Tapi saya akan post video ni lain tak, macam Raya Haji, Hari jadi. Sebab kalau aku buat Hari Raya Haji, aku tak sure nak buat ke tak nak. Sebab kan Hari Raya Haji macam bosan. Kita hanya raya sehari je. And bila Hari Raya kedua, ketiga semua, kita hanya duduk rumah macam biasa. Tak buat apa-apa dah. And so kau tengok je lah hadiah apa yang aku beli. Kan memang pelik kadang-kadang cakap saya. Dia cakap awak lantak lah. Sebab suara saya sekali saya lah. Okay, bye. Sumpah cantik tu lighting. Walaupun di belakang pintu, tapi dia cantik. Hi guys, welcome back to my channel. Asal buka gigi besar sangat tu, okay? Kau tengok je lah hadiah apa yang aku beli. Sebab aku pun tak tahu nak beli hadiah apa. Aku macam pening nak beli skincare. Saya akan beli skincare dengan baju. Saya akan order dua-dua. So barang hadiah saya dalam 3 untuk diri sendiri. And harga dia pun agak keras sebenarnya. Tapi untuk diri sendiri tak apalah kan. And kita akan beli skincare dengan baju. Dan kalau saya rasa benda skincare tu best, saya akan cakap best. Kalau tak best, saya akan cakap tak best. Okay? Okay, nanti saya akan rate kot skincare saya kalau saya rajin. Tapi sekarang rasanya tak. Sebab saya duduk dekat bukan rumah saya lah, duduk dekat lain. So saya tak duduk bilik saya. Saya duduk bilik lain, bilik orang lain. Okay? Video ni sebab saya nak panjangkan video untuk hari jadi saya. Tak nampak sebenarnya saya tak mandi. Saya tak tahu saya nak apa. Kita akan lagi tukar. Apa tu? Aku nak ikan je. Aku tahu dah kalau aku tak mandi aku jadi pening kepala. Pening kepala sebab tak mandi. Saya beli ini sebab dengan skin saya kat update dekat siapa-siapa yang try skincare ni. Ni saya dah tak ada parut. Saya tak ada parut sangat. Sekarang kita dah siap makan. Dan sekarang berapa dah tak tahu. Tepat. Sebab masa kata pukul 10 lebih dah aku terlampau. So kita makan dululah. Masa tu saya seorang. Kalau kau nak muka ke hello, kau buat muka hello. Okay, sekarang adalah pukul 2 dan selamat malam. Bye-bye. Buat Arisa pergi jalan-jalan. Kita dah sampai. Dok.
mi, kadih 2, air tu je. Hari ini adalah 29 hari bulan 5 dan sekarang dah pukul 9.30 9.20 berapa. Untuk dia bukan untuk hari jadi sebenarnya, aku saja je nak buat, tapi saja je nak tunjuk video disebabkan macam malam ni pukul 12 dah hari jadi kita. So kita akan pergi buat kek green tea. Kita buat. Hai guys, saya mau buat kek. Kek dah aku kakak. Ini kita mau buat kek. Awak dah kasih kek kat kakak. Lepas selesai saya tunjuk kakak. Buat tak? Aku nak ambil biskut, buka biskut. Bukan biskut, batu bubu apa putih. Buka sekut tu dalam susu kacang-kacang. Belajar biskut. Kejap sekarang kakak nak ada sayur. Hai, cakap. Cakap. Mana cakap awak ni? Saya macam biasa lah, kita akan letak semua macam Ya, ini bekas. Kita dapat 5 bekas tengah lengkap. Macam ni. Satu. Yang tak ada tudung. So sebabkan ada cheese dia macam tak cukup. Dan macam ni lah, tapi kita gas dan kita akan tutup lah satu macam ni. Siap, dan kita akan gas ni. Gas lah. So tunggu kita gas sikit and kita akan sebab kita ada sebab kita apa ni? Manuk saya. Manuk saya nak atik. Nak atik apa? Saya. Kenapa? Kakak saya lah. Kek ni saya bagi kat Mia. Separuh hilang dia makan. Ni green tea. Yang ni macam green tea biskut. Sampai lagi. So saya rasa makeup tak payah makeup. Aku rasa tak payah makeup lagi. Nanti bila full face macam barang saya semua dah sampai. Sebab saya dah tudung dengan baju. And kita hanya tunjuk je lah baju macam mana. So nanti bila kita sampai tudung baru bagi kita makeup. So macam ni, kita tengok dah buka macam ni dulu, okay? And kita akan buka hadiah. Bye. Ya, dah hari ni kita sebenarnya baru kita sampai. So abang kenapa aku pakai dulu sama, pakai baju sama. Macam saya cakap lah, saya di sini tak ada tudung selain dah. Saya ada ni je. Buat makeup macam ni. Saya sebenarnya tak ada makeup pun. Ni kita nak emosi barang daripada yang saya cakap tu kan. Cuma hadiah ni daripada mak saya. Mak saya bagi duit and saya pilih je hadiah apa saya nak. Saya sebenarnya nak beli barang untuk duit saya. Tapi duit saya banyak yang habis dengan top up habis. Lepas tu aku beli RM1. Saya dah tunjuk RM1. Nanti saya rasa saya tunjuk RM1 macam mana. So kalau orang dengar suara orang lain macam orang cakap semua biasa lain. Sebab petang-petang ramai orang pergi sini sana. So dia agak macam orang pergi sini sana. Macam dia macam cakap buat so tak ada harap kau dengar saya. Ada TikTok, ada Shopee. So yang TikTok ni sampai aku tak tahu suka juga je. Ya saya beli slip. Gambar dia dekat sini. Banyak ni. Slipper baru sebab slipper saya rosak. Jadi kita akan hias lah macam mana. Kita akan beli baju pula. Satu. Baru tu adalah tudung. Saya order tapi dia macam sampai lewat sikit lah bulan 6. Sampai bulan 6 baru sampai. Saya akan buat video juga yang itu. Sebab saya nak tunggu lama sangat. Baju
baju warna apricot. Aku buy tu baju warna apricot. Warna macam light semua banyak. Warna putih tak ada sangat. Warna putih tak satu. Kalau warna apricot semua banyak. Tak macam lain kali lah. Saya aku warna ni. Saya nak warna hitam. Tapi ambil je lah banyak baju matching. Yang apricot. Dia nak beli baju ni. Kalau nak pakai tu pakai ini. And baju ni agak pendek sikit. Siapa yang tinggi lebih pada 100 lebih macam lebih daripada 100 ada tak recommend. Satu cukup baik ada tak recommend sebab ada sama aku just nak try sikit ni. Dia jarang nampak macam mana ya nampak tadi. So jom kita hias aku sangat excited. Sebab apa? Sebab saya rosak. Kalau nak tengok seperti saya ni, dan ada gambar ni yang sekarang saya pilih gambar sekarang. Dia teruk sampai kaki ni dia putus tajam. Saya tak suka. Yang ni saya beli sekali dengan set tau. Macam barang tu dia set dengan sekali dengan barang-barang untuk kita hias lah. Macam ada orang dia kena cari-cari. Saya tak pakai. Yang ni saiz 100. Saiz 40 hingga 41. Saya rasa tak akan buat macam tu. Tak payah cabut. Tak payah cabut macam tu. Tapi dia buat gini. Kalau saya punya keras sikit. Tapi saya suka yang keras. Saya suka yang tapi kalau saya tak make up tu maknanya saya malas. Kalau saya make up tu maknanya saya rajin. Tak ada gigi. Gigi siapa ni? Gigi saya. Kenapa dia pakai gigi kat aku? Tak anjing. Kena anjing lah. Suka lah. Cantik tak? Tak cantik kan? Dia cantik, cumanya aku tak pandai hias. So nanti saya hias. Saya akan tengok dalam macam mana dalam itulah ya. So bagi saya masa sekejap untuk saya hias. Perubahan sedikit saya buat ya. Saya tukar yang ni dengan ini. Sebenarnya yang ni tu sini, yang ni tu sini. Yang ni saya dah buat je lah macam mana pun. Yang ni saya tinggi dulu lah. Tapi saya tukar gigi sebenarnya tu sini. Ni pun situ. Tapi sebab macam ni. So dah siap. Ni tiramisu. Ni kek saya buat. Saya nak habiskan sebenarnya. Tapi sedap. Matcha campur green tea tak biskut. So dia mix. Kita buka. Sekejap kita nak makan. And bye. Ni tiramisu. Saya pernah makan tiramisu. Saya tak pernah makan tiramisu. Tapi saya nak try nak buat tiramisu nanti. Okay. Okay, kita sambung video ni. Dan kat video ni saya akan makan saja apa benda yang saya makan untuk malam ni. Dan hari ni saya hari jadi saya. Sekarang baru 10.15. So kita nak makan banyak-banyak supaya kita bulat. So tengok je saya makan apa. Matcha. Dia separuh je makan. Yang ni tiramisu. Tiramisu. Yang ni order lah. Kita ada burger. Itu kau kata makan banyak ya. Nampak memang betul. Kejap lagi nak makan mie. Kejap lagi nak makan burger. Kejap lagi nak makan kek. Kek 2. Kek tu kira kita duduk dah. So kita makan burger, makan meja basah, makan kek 2. Tapi pasal tak habis kek ni sampai habis mungkin. Oh, kek ni saya skip dulu. Kita akan makan bihun dulu. Berarti kembang. Saya akan pergi makan bihun dulu. Saya tiramisu. Saya nak tak buat. InsyaAllah. Saya makan bihun sampai habis dulu. Maksudnya saya makan and video ke tak. Saya nak pergi makan something extra. Right? Itu sahaja yang saya buat untuk hari last hari jadi saya. Bukan hari last hari jadi aku.
hari last untuk waktu esok dah 31 bulan 5. So kita akan makan je malam-malam ni, makan. Pada esok dah hari Sabtu. Dan tahun ni yang jadi saya hari Jumaat. So saya happy lah sebab hari Jumaat kan, hari yang makna. And kita akan end saja video ni. Tak apa, kita akan tunjuk sikit-sikit. Okay. Tapi video ni saya akan post lambat, macam saya katalah, sebab ada satu baris saya lagi tak sampai 1 bulan 6. Sebab jadi aku ni 30 hari bulan 5. Lepas tu bila macam kadang-kadang orang akan sambut 31, kadang-kadang orang pergi sambut sampai 12 hari bulan 6. Macam jadi aku ni bukan jadi bulan 5, macam tu lari kat bulan 6. Sebab jadi kita kan dekat dengan bulan 6. So macam tu lah. Saya pakai ni, saya make up sebab tu nampak macam ni Hai guys, hari ni kita akan masak roti telur. Ini malam raya ya. Macam hari ni raya pertama, esok baru hari kedua, okey? Dan sekarang saya nak buat roti telur. Hari ni kita tak pergi mana pun, just duduk rumah je. Lepas tu ada orang datang pun, aku siap-siap macam tu je lah. So, tengok saya masak roti telur saja, okey? Itu sahaja saya nak cakap. Okay. Bye.